Wayang Kulit, Nikmat Suara Mas, Hikayat Hanuman ke Batu, Part 2. Yang telah sudah bagi pihak permainan untuk dalam muda. Selang-seli bertukar ganti untuk dalam tua. Para penonton yang budiman, adik abang ibu dan bapa yang baik hati menyaksi wayang kulit Nikmat Suara Mas pada malam ini. Kalau tak silap bagi amba fikir, amba nak sembahkan satu cerita tak lain tak bukan adalah kisah hikayat Hanuman ke Batu. Bagaimanakah permainan cerita Hanuman ke Batu boleh kilas dara-dara awal sampai akhir, dasar secara mana orang negeri seluruhan tanah Jawa. Sekian, terima kasih, ucap selamat malam, selamat bertemu lagi kisah Hanuman ke Batu.
tu cak tu ucak channel tu bodoh yang pergawo yang membujuk rayu merayu cak aryu majak tu telah dijermu dengan goro yang nampak iya kegelang iya kang singa sang siapa kumpiraan anak ratu kripanci warna pati tidak lagi salah aku disebut gewak semak kenakal jatuh terjeli di bayang geluki sedang tersuyak di kaki alih di bawah basah semua panggung tura galangan ina janiting deh asa ken titi mereka semua asa daun rakno sari asa pucuk parjanggo susen asa bine muda putih mau dua siapa membelah kempine muda putih tak lain tak bukan ialah dewa si alam tunggal sablo di lota jatuh kormano jatuh dari sebagian laut tasik bonwolung langkah pun sebelum lagi di mana jatuh di negeri dedak muda tanah pasir maya negeri berdak berbengang sari di situlah kalau pilih muda putih tidak bertakut kelik semula masing tak sujud sebelah pihak masing duk tunjuk hati bijak jua pandasakan halai gagah pan karawaso banyak gempa malim berani dah penimu tanam sol kisah perkataan di situ timula akhirnya rakyat selaikan pada siapa tak lain tak bukan orang tua pok doko mah mani gergo jiwa bila dia dengar suara raja duk panggil nyari-nyari seperti kumel negeri bunga sebagai madu meresapkan gigi lewat duk lama-lama anong cerita baru keluarlah dia nak panggil teman ramai banyak sahabat anda sakan sekolah betung sila alah sila kaku amok kaku sihat belajar jalan Timur nak royak aku ni sebenarnya panggil Pok Dogo. Adik-adik di depan panggung pada malam ni generasi baru ni Pok Dogo nak royak tu ni. Sebenarnya Pok Dogo ni sebenarnya kalau Pok Dogo tak royak adik tak kenal. Kalau beli orang punggu tonggik pusat buji belah ni lah Pok Dogo. Alamu tukar kedai kopi pagi esok saya Pok Dogo saya golok demo. Jangan tukar weh. Cuma ni royak dalam royak kulit. Takut awet tak kenal, generasi baru tak kenal. Sebenarnya lah Pok Dogo. Jadi sebenarnya kerja Pok Dogo nyo tangguh tituk mengadap gajah.
Bila raja keluar di kepala besar kena mengadap, kalau tak mengadapnya mereka dia maklum lah raja sebenarnya dia ni raja, kita amuk abdi kena sujud pada raja. Kecik seorang tak kenal, lebih baik aku panggil Wak Long. Wak Long keluar lagi jumpa dengan aku, nak bincang sikit dengan Wak Long. Takut-takut ada tak kenal hak lepas-lepas ke belakang tu. Antara kemar Wak Long dengar Pok Raga Sulah Batin menuju tekal pula di sini. Mari duduk muat lalu supaya padah suruh muat lah. Kalau orang tak padah semua muat tak kira aku nak muat apa lagi. Aku bukan orang gila lagi. Tak gila kau je menatap grup ni. Tengok di mana kau lagi. Kau dengan gila lebih kurang je lah. Aku tahulah. Jadi gini Wak Long, tak selalu dengan mu, tak selalu dengan siapa. Kalau selalu dengan beruk, kau beruk. Selalu dengan kucing, kau kucing. Kalau selalu dengan ni, kau ni. Apa tu? Selalu dengan mu, muka-mu tu tak boleh sayang kujak muda lagi. Ya juga. Amu panggil aku, sulam aku. Kerja mu tak tahu kau. Pok aku ni balik mati Pok aku. Dia panggil orang, dia tanya wakil. Mana kau tahu aku? Begini Wak Long. Aku dengar suara raja duk panggil menyari-nyari di balap besar. Lebih baik kita pergi mengadap dia Wak Long. Kalau kita tak mengadap dia, kelok-kelok yang makok dia, apa hukum, apa cerita, apa keputusan depan raja. Mengadap aja. Tak apa lagi. Soal mengadap aja, kerja kita ada. Celek mata, mengadap aja. Tak ada kerja lain. Yalah juga, mari kita pergi lalu. Berapa orang? Kita pergi dua lah. Waya? Waya pun dia lah. Waya sakit sama hati tu kerja dia dah tahu lah. Kita kena pergi awal. Malah tak apa. Mari kita pergi lalu. Tak ada orang tua Pok Raga. Lagi ajak kau senang lalu. Boleh. Jangan suka yang malu. Biasalah kotor. Suka lagi. Kalau tak ada ke. Telek mata kerja mengadap aja. Telek mata kerja mengadap aja. Nak mengadap orang lain tak boleh dah. Kalau di sore, raja tanya Pak Mana Sakit. Nak jawab tak kena. Tak nak tunggu sakit. Biaya belakang. Tiga lagi sakit sama hati. Kerja kita dah luar lah. Oh, jadi. Siap sikit. Kau panggil kau siap. Kau panggil kau siap. Ada. Nak tengok motor. Alah, nak siap topik ni. Tapi Syahid sebenarnya topik kan semua. Sakok tak sakok dia dengar aku menyanyi baru dah topik. Enak malam dah tu. Tak dengar menyanyi tak topik.
nak menyanyi. Kalau berasa bukan rajin lah mana menyanyi. Tapi kalau nak menyanyi, betul dia dah. Nyak gitu. Yalah, wih lagu kalau Tubik Halu dah punya orang menyanyi kamu dua upak. Tubik Halu. Duduk sayang diri ingat nasib manis Apa ni? Tu bengong mati buat darah mu ni. Hei, panggil mu. Tu orang yang ekor panggil hei. Kalau dah sung, bukan tak sekolah, bodoh kau. Muayo hei. Muayo. Baru tunggu panggil hei. Dia. Panggil orang suara makna. Ada kepok dengan panggil Israel tak weh. Kalau hei itu. Mau dah kan? Ni hamba tak apa dia. Oh. Kalau lain baru letak lepas nyo dah. Oh, bekeng kan? Bukan bekeng lu dia. Nak ambil apa dah ambil hei. Air nama bukan hei. Dah nama nak apa?
Lah. Tak tahu lagi nama apa? Aku tahu nama Hei. Nama amor orang panggil Syah. Oh, nama mumblah tu. Ha, buat ni. Panggil. Hei, ni dulu. Syah. Tak ibu. Biar kau. Aduh. Alah, lagu lagi ni. Biar. Biar. Dah nyanyi lagu biar nyanyi. Boleh nyanyi. Bodoh mati saya. Mu tengok depan mu siapa dia ada ni. Tu mu tanya boleh nyanyi. Dah. Mungkin depan mu berapa orang ada orang. Sorang biar lah. Dah orang aku nyanyi. Jauh. Tidak sorang biar. Wow. Tidak doa. Dia pun kita bawah kita naik nak kata. Kalau tu. Cabut baku dah. Meledak si kamu. Bawah tu. Tidak sorang biar. Tak nak payah cari. Meledak dengan dodo. Tidak sorang biar lagi. Meledak nasi belau. Tidak sorang biar lagi. Meledak tengoknya. Lebih kurang saya lemu bau. Coba kuku ilmu lagi ni. Malu. Hei. Ada minggu lah. Ada sepakat buruk mati pun. Mu bengong lah si. Mu bengong. Biar bengong. Biar bengong kamu bengong. Mu bengong. Bengong ku mana? Orang panggil hit punya anak manja ya. Anak manja. Dia anak ayah. Panggil hit. Anak ayah pakai hei. Supaya orang boleh inok panggil mek. Anak jatuh panggil awal. Dia nak muka lain tapi muka anak manja panggil awal, panggil mek. Supaya muka. Mu nak jaga aku pun panggil hit tu anak manja lah tu. Bengong saya. Itu. Mau tak tahu. Kamu kau sengaja punya tak kenal panggil nama mbak. Dah aku dah sangat nama mu. Tapi aku manja dengan mu nak jaga aku kupok nak kamu. Batu panggil hit mu. Tahu ini apa? Dia tahu tak? Biar tu itu deh. Baju. Ada mana? Ada aja. Ada aja. Sama. Sama pula. Sama ni lagi tu dia tu. Tak bengong pula. Dia lalu lagi. Lagi. Antara kasut dan kasut. Lagi terajak kau yang lalu berhabis. pada amo kakok mok saudara tua mah manis gergo jiwa ia pengasa. Ayah ni pengasukan padamu pengasa. Ai pati orang tua semua minta ampun dulu tuanku. Semua pati harap diampun tuanku kasun tinggi tanah dalam jua jauh bunuh mati tuanku patu. Pengasuh amo kasihnya awak lo pati semua tuanku. Ayah ni kasihnya awak ya ada aku. Dulik belakang busuk.
Dapur dia, pulak pusu buat dia. Mula sebuah pusu. Duk depan aku rasa tak nampak. Lino dia mu pulak putih. Tak ada arah buat dia ni kan. Ani perasuk amok kau sinar sama. Apa dia semua aku? Harap kapungku, ibu apung semua patih harap dia apung. Tu boleh dengar orang ni hilir balik tu. Dia tu jauh ingat lah hilir. Maji tinggi saja dah kecil kena dengan tempat. Hanya jumpa sungai tak kai kokol nak kat putah reng. Orang pokok ni baru yo. Ayah ni kau sinar acting sorry tap. Nak telefon jawab kokak-kokak. Pening bahasa kepala aku. Nak nayu wengong tu mau tinggi pun. Duk cara kerja kok jawab sepo. Mu tak kerti, mu yang tak kerti. Kau tak pandai cara kau pandai kalau bodoh, cara bodoh. Kui kau tak kerti. Marah hati, marah mulai. Kalau duk campur kerja aku kat kau. Pengasuh ambo abes adik duaku. Kat kampungku, ibu apa, cuba batik. Adik apa aku, kerja apa aku, ajak batik ku lah aku, nak dengar. Tengok bawa tak tinggal rumah. Apa nak tengok bawa rumah tak tinggal, mata bawa. Apa dia, belum tinggal rumah. Mat tengok mata. Dia kira. Apa dia sakit, dia, kayak kau bayar, tengok dia bawa tak tinggal. Ambo behedoh pengasuh sakit, tahu tu. Jadi pada ini hari pengasuh, Amo panggil sekian pengasuh-pengasuh, amo atur sekian balai-balai isi sekian pudika adi sekalian pahlawan pengasuh. Hanya tuan-tuanku. Sikit tetapi pengasuh pada ini hari amo nak oyaklah cerita bagi talak ilmu masing-masing yang mana ada depan amo hari ni pengasuh. Orang tua pok daga, yang tuan-tuanku pasti. Jadi begini pengasuh. Negeri ni kau sini masa dulu kata tak kira mu tak tahu. Musuh perang terlalu amat banyak dekinya pada ambo terlalu amat sakit manusia hidup di muka bumi ni pengasa. Ada tuan. Kecil dicapuk berkat daripada Mohon Dewa Sana Agung capuk anak bidang lagi semua daya pengasuh capuk rahmat adali ambo pengasuh negeri ambo sekarang ni amal sersos tinggi betul-betul kita mami hitung wapuk dia ada tengok laban dah pengasuh. Negeri tak ada musuh perang pun apa? Tak ada musuh perang dengan siapa-siapa kat sini tak molek ada pun. Kita hidup dalam keamanan negeri tu. Kalau negeri ni susah, susah hati makan ayat. Bila negeri aman pun, rakyat suka. Negeri maju. Cari makan pun mudah. Kulit gocok, duk baloh, cari makan payah. Jalan juga kat sini, ayolah. Anak pun kecil nak boleh kira dengan bersekolah kau. Lebih baik dah pengasuh. Apa kalau negeri aman sentosa cuk ini betul-betul cerita mani pengasuh duduk je lama duduk nak sobat amu adalah sore hak amu sebaik. Sobat amu sore adalah hak amu saja. Mengaji sekali mutuk sekali sabar gunung masina kita masa dahulu kala ia pengasuh. Oh, lepas tu aku lepas pada tu ke sini awak dia marilah minta amo pergi makan gula negeri dia nak kerja besar kahwin anak dia pengasuh. Jadi amo duk fikir, amo duk hitung, amo duk hesab ngaso amo tak lagi sebab amo kalau pergi siapa dia lah nak jadi kerajaan negeri seluruhan tanah Jawa ni kau sini. Ada tu aku. Lalu itulah amo ajak ngaso mak meeting mak kira bagi bicara nak bincang hak mana betul, hak mana tak betul. Betul lah kau. Betul belakang, betul belakang kalau belok pada sore belok. Siapa dia hok belok ngata, dia belok. Belok tu mana tu dekat. Boleh ngerti hari ni. Kau duk naik kata kau aku romo hari ni. Apa boleh dia? Kecek yang balik depan ramai ni malu kat orang ya. Malu ni kita respon. Itu betul. Dia. Jadi beginilah pengasuh. Apa kalau amo suruh diri tuan amo sebanyak yang ada pergi makan gula lagi itu masuk kata agak munok ikut taruh tak segi pengasa. Makan gula. Gula gigi. Apa gigi? Gula lembu, gula kambing lebih ni. Makan lah kau ni. Gacor, makan kau.
Pergi apa? Pakai belakang kacau. Dia mak pergi ke kacau. Tak mau ni. Dia mak pergi ke kacau. Ada gelah. Dia pun tak kapok. Oh, kau dah mati. Sama lebih pakai kacau lah. Budak duduk lawan. Lawan apa? Tahu dah cakap dengan belah tu. Bukan memberi makan gajah. Dia kelaku bagai gajah. Dia wih. Ah, belah tu. Kalau yo pakai gajah. Baik aku bagai gajah. Apa boleh? Ai kalau tu. Duk gege gapo gak ngasel. Tahu buat duit ngong dah guru. Lagi bingung gurah politik kau ada apa lu. Gopo belako lah ni. Duk dia ngasel. Hari ni amul tanya satu per satu. Pihak Said dah setuju. Setuju. Apa awak lo? Setuju. Orang tua pak dago, patut orang lain setuju, patut pun setuju. Aku. Pengasuh amal kau sini awak ya? Pengasuh amal kau sini awak ya setuju ke dak amun nak tak pergi ngelai makan gula lagi itu mewasa. Batik. Ya sungguh. Bila nak mikir tu. Negeri dia tu jauh lah. No lagu. Negeri dia jauh sangat daripada negeri ni ke sini. Agak pergi yang kapal terubat. Pergi jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Kalau kira jalan kaki tak tahu mana aku dekat dia. Masa dia dah tugas jalan kaki lo ni. Dulu mana ada kapal terubat sekarang masa dulu. Tetapi jauh negeri dia. Kereta lembu. Kereta berau. Oh lu capur dulu. Bapa mudah susah kerja aku kerja aku raja kan mudah ini. Oh dia bukan mau di kerja lembu lah. Kerja kurau lah. Belakang. Kau cok jalan-jalan semua. Buat apa aku naik kapal hubai lah. Kerja kubah lah. Wah, bengong hati aku. Saya bengong basuh dan minta aku sepak hati. Oh sebab buruk hati aku. Orang kira kau lah tu. Sepak tu ayat ni. Aku nak sepak diri dah boleh-boleh. Apa kok ni. Oh aku omong kan. Tahu kau. Aku payah penyedek. Jadi begini pengasuh. Pengasuh Amor nak tanya soal lagi pengasuh Amor. Dah betul. Macam mana dia pengasuh? Kalau mak atas tu nak pergi makan gula. Negeri itu mewasa. Makan gula. Makan gula. Bom molek baru aku kalau makan gula. Berhidup morok-mo. Oh, boleh kau 14 bingit. Lepas dia boleh. Makan gula pun kau dia. Kau aku kerja aku. Banyak anak pakai pun. Pakai aku banyak. Oh, pakai baca. Boleh. Apa? Umpak kali aku nak tinggal. Lah, banyak aku lagi. Mungkin tak aku berhi kau. Dia dah pakai ni. Duduk dia aja nak mati. Jadi begini pengasuh. Amor nak panggil anak Amor tu kecil dia tengok jono untuk pergi bawa mu pengasuh. Molek untuk mu jaga anak aku biar baik-baik. Molek dia jahat mu jagalah anak kami biar betul-betul. Apa ni aku? Ayah ni kata nak keluarlah ni mengadap ayah. Bila pagi-pagi lagi ni adalah kira bagi bercara keputusan daripada ayah pada hari ini. Antara kata nak jono. Dengar suara ayah sedang duduk pagi. Di sini lagi radio mengadap ayah. Dengan beberapa semua ni ayat dia kuaya gatul tinggi dalam juaja penuh mati ayah no pati tuai kecil dia tengok jono dia nak benar ayah no pati hari ni ayah no nak atal mu pergi makan gula bawa lah bagaimana ke buah tangi bunga mak dan bunga perut pergi seruh kepada Ikrimawasa di mana ayah di sana tepat sebuah negeri pergi sirah bagi makan bunga tangi pada dia dan buah tangi pada dia. Kerja makan gula. Oh, berarti negeri dia nak kerja besar. Ya. Negeri dia nak kerja besar. Perkahwin ni anak dia. Tak apalah ayahnya. Bila ayahnya kereta pada pati. Kereta ayah sudah terjunjung kat Nabatu Malam Pati. Berapa orang patut pergi negeri kita menguasa ya. Pergilah bawa sikit pengasuh. Tapi ingat-ingat pasal ni ayah gadak je. Bila ni siapa pagi kecek kira patuh dua saja dengan Ikrimawasa, keliklah menghadap pada Kak Ayana. Tak apa ayah. Kereta ayah sudah terjunjung kat tempat Malam Pati. Ayah dah tinggi nak senang dah paksa kalau yang mulut kira utaralah dengan pengasuh dan pengasuh hari ni pula. Pengasuh kepada amuk ya kau sinar tadi. Ayah nak amuk kereta pada amuk pengasuh. Suruh pergilah negeri Ikrimawasa. Pergi makan gula perkahwinan anak dia, ya pengasuh.
Bila lagi? Hari ni selalu. Tengok lihat tak apa. Perasa yang lain, patik sokong berlaku. Orang tua pok daga, patik pun duduk berlaku. Kau sini awak ya, kuki patik. Ku buat diri patik buat kanan. Ku mereka pakai wasir, dia letak kamu. Lapaknya pun sekali dengan cuiku anak raja ku dah. Ya sungguh, apa yang sama? Patik. Ya sungguh, supaya awak ya. Kau kuki patik ini. Aku kelih, hal balik kelih. Lupa deh, lupa kamu. Apa kata digerakkan ending? Apa? Lagu mana yang kata? Apa nak ajak jip sama dengan Amo? Di negeri itu muasa. Negeri itu muasa. Wila, hari ni Amolek, aku nak pergi ni lalu tak apa macam tu. Molek dah perasa, duduk belakang. Jalan dah. Pakai jalan. Belakang jalan kaki. Bukan mengakak. Oh, berat dia. Siapa yang mengakak lah? Takut nak mengakak sebab kurang. Apa yang dia belakang? Bukan jalan kat tangan. Jalan kaki Jalan kaki. Duduk kapal tu. Bawa kat tu. Mari pada tu amu hari ni. Antara perasa dan perasa. Mengirim perjalanan yang lain awak cuba mutu dengan dari yang muda. Yang agak berita lagi. Ini